Okey, bismillahirrahmanirrahim. Fasilat sedekah. Fasilat sedekah. Okey, kita baca pendahuluan dulu. Pendahuluan sekapur sirih dari penterjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah SWT, terjemahan kitab Fasilat Sedekah yang sememangnya dinanti-nantikan ini telah dapat disiapkan. Kitab ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan pengajaran-pengajaran ilmiah berkenaan sedekah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya untuk umat Islam melayari kehidupan duniawi ini agar tidak lemas dalam lautan pancaroba keduniaan sehingga menggagalkan kita dari sampai ke destinasi asal itu syurga Allah SWT. Sememangnya ia seharusnya dijadikan bahan bacaan harian dalam amalan taklim bersama keluarga di setiap rumah orang Islam, dan juga sebagai bacaan peribadi yang perlu diulang-ulangkan lagi dan lagi agar mutiara-mutiara ilmu dan hikmah daripadanya dapat disematkan mantap dalam sanubari, lalu dijadikan panduan dan pedoman dalam hidup. Semasa melakukan terjemahan kitab ini, terjemahan yang mudah difahami oleh pembaca dengan bahasa yang mudah dan lancar lebih diambil kira daripada terjemah lafaz ke lafaz. Untuk tujuan yang sama juga, di setengah tempat kami lakukan sedikit sebanyak penambahan yang perlu diletakkan dalam kurungan. Demikian juga urusan semakan terjemahan dan semakan tata bahasa telah dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya sebaik yang kami mampu. Sekarang ia berada di tangan-tangan para pembaca yang pada masa yang sama merupakan pemerhati dan pengadil. Jika tuan-tuan mendapati kesilapan atau kesalahan, maka itu adalah sememangnya buah daripada kelemahan dan kekurangan yang ada pada kami. Maka kami menyusun 10 jari memohon kemaafan. Kami juga sangat besar hati jika kesilapan dan kesalahan itu dapat disampaikan kepada kami dan ia dapat diperbetulkan dalam cetakan yang akan datang. Demikian juga jika tuan-tuan ada apa-apa cadangan bernas berkaitan kitab-kitab yang telah saya terjemahkan, maka sampaikanlah kepada saya melalui apa-apa cara agar ia dapat dipertimbangkan lalu diambil tindakan yang sewajarnya dan kebaikan daripadanya dapat disebarluaskan kepada umat Islam. Dan untuk itu kami terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasih dan jazakallahu khairan katsira. Ada salah sikit ni, diambil tindakan kat sini. Tak apalah, sikit je error. Setinggi-tinggi ucapan penghargaan serta jutaan terima kasih ingin saya ucapkan kepada tenaga penyemak kitab ini, saudara Amin alias Uthman bin Ali, Cikgu Azman bin Ismail, Ustaz Abdullah Muhammad bin Muhammad, Ustaz Amir bin Hamzah, Ustaz Muaz bin Roslan dan Ustaz Yahya bin Ziarat Khan yang telah memberi komitmen yang sangat-sangat bernilai dalam menjadikan terjemahan ini. Demikian juga penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada saudara Iskandar bin Abdullah dan lain-lain yang telah memberi bantuan yang berharga secara langsung atau tidak langsung sehingga kitab ini jadi diterbitkan. Sememangnya hanya Allah yang maha berkuasa yang dapat memberi sebaik-baik balasan kepada mereka di dunia dan akhirat terhadap segala tenaga dan bantuan yang telah dicurahkan. Semoga kitab ini dapat memberi manfaat kepada kita semua sebagaimana yang tersirat dalam hati Hadrat Maulana Muhammad Ilyas sebagai pencetus fikir penulisan kitab ini dan juga pengarangnya Hadrat Maulana Muhammad Zakaria. Dan semoga usaha kami yang kerdil ini akan menjadi penyebab keredaan Allah Taala di dunia dan akhirat. Wassalam. Ustaz Muhammad Razif bin Abdul Wahab, 10 Jumada Awal 12 Mac 2014. Lama dah kitab ni, 12 tahun. Dia kata suruh baca sehari-hari ni. Tengok, diulang-ulang lagi dan lagi dapat menyebabkan mantap dan sebagai benda-benda yang dah hidup. Kena baca lagi lah, bukan sekali dalam recording ni je. Okey, fadilat sedekah. Fadilat sedekah. Okey, pendahuluan. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim hamidan wa musalliman amma ba'du.
Ini ialah beberapa lembaran yang ditulis berkenaan fadilat menginfakkan harta di jalan Allah Taala. Saya telah menulis dan dalam pendahuluan kitab saya Fadilat Haji. Berkenaan dengan kitab ini bahawa bapa saudara saya Hadrat Maulana Muhammad Ilyas. Ada lagi ni Fadilat Haji pula ni. Ni Fadilat Sedekah. Fadilat Haji. Berkenaan dengan kitab ini bahawa bapa saudara saya Hadrat Maulana Muhammad Ilyas sangat mengambil berat tentang penulisan kitab ini. Pada hari-hari terakhir hayatnya pun beliau berkali-kali menekankan tentang kepentingan penulisan kitab ini. Pada suatu hari sewaktu solat asar hampir didirikan, ikamat sedang dilaungkan. Beliau mengeluarkan kepala beliau dari saf lalu berkata kepada saya yang hina dina ini, ingat betul-betul, jangan lupa perkara itu, yakni penulisan kitab Fadilat Sedekah. Pada waktu itu beliau tidak lagi berupaya mengimami solat kerana sakit yang beliau alami. Oleh sebab itu beliau menyertai solat berjemaah dalam saf para makmum. Setelah gesaan dan penekanan yang sebegitu rupa pun penulisan kitab itu terus dilewatkan kerana kelemahan yang ada pada saya sendiri. Bukan sekadar ia terlewat, malah hampir-hampir tertangguh sama sekali. Antara perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada saya ialah pada bulan Syawal 1366 Hijrah. Saya harus tinggal di Nizamuddin dalam tempoh yang lama sebagaimana yang telah saya tuliskan dalam pendahuluan kitab Fadilat Haji. Setelah penulisan kitab Fadilat Haji selesai pun masih tidak ada jalan untuk saya dapat pulang ke Saharanpur. Maka pada hari Rabu 24 Syawal 1366 Hijrah, penulisan kitab Fadilat Sedekah ini telah dimulakan. Diharapkan daripada Allah Ta'ala dengan ihsan, kurniaan dan kemurahannya yang dia telah curahkan ke atas saya dari segi agama dan dunia yang bertambah-tambah. Dan hari demi hari walaupun diri saya penuh dengan kekotoran agar dia menjadikan penulisan kitab ini sampai ke hujungnya dan agar dia menerimanya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tak ada apa kalau di sini pun tak ada apa. Oh, ada cadangan. Saya bercadang untuk menulis kitab ni ada 7 bab. Bab pertama berkenaan kelebihan yang menginfakkan harta di jalan Allah Taala. Bab kedua berkenaan celaan terhadap sifat bakhil. Bab ketiga berkenaan mengambil berat yang sungguh-sungguh untuk menghubung silaturahim. Silaturahim. Bab keempat berkenaan kewajipan bayar zakat. Kelima berkenaan amaran-amaran kerana tidak menunaikan zakat. Bab keenam berkenaan galakkan ke arah sifat zuhud, qanaah, berpada dan tidak menyita daripada makhluk. Bab ketujuh berkenaan kisah-kisah orang-orang yang zuhud serta orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala. Muhammad Zakaria Khandalawi, Mazahir Ulum, Saharanpur. Ini nama tempat ni. Mazahir Ulum, Saharanpur. Kat mana? 1366. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama. Fadilat menginfakkan harta jalan Allah Ta'ala. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan sabdaan-sabdaan Rasulullah SAW yang benar yang merupakan penghulu kepada segala manusia, terdapat begitu banyak galakan untuk menginfakkan harta jalan Allah Ta'ala beserta kelebihan-kelebihannya sehingga tidak mampu dihitung. Dengan memerhatikan ayat-ayat dan sabdaan-sabdaan itu, dapat kita ketahui bahawa wang bukanlah satu perkara yang harus disimpan. Ia sememangnya telah diciptakan supaya diinfakkan jalan Allah Ta'ala. Dapat begitu banyak sekali ajaran tentang perkara ini sehingga untuk menghimpunkan 5 atau 10% daripada ajaran itu pun ialah satu perkara yang sukar. Sebagaimana biasa saya bentangkan di sini terjemahan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai contoh. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat pertama. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salati wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Ia kitab Al-Quran itu pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan solat serta menginfakkan, mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat tunjuk daripada Tuhan mereka dan mereka lah orang-orang yang berjaya. Al-Baqarah ayat 1 hingga 5.
Bismillah. Keterangan terdapat beberapa perkara yang patut direnungi dalam ayat yang di atas. Pertama, ia Al-Quran itu pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, takut pada Allah Ta'ala. Membawa maksud bahawa orang yang tidak takut pada Allah Ta'ala tidak mengenali Allah sebagai Allah, jahil tentang Allah SWT Tuhan yang telah menciptakannya, tidak mungkin akan nampak jalan yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Orang yang boleh nampak jalan ialah orang yang ada kemampuan untuk melihat. Siapa yang tidak mempunyai mata itu anggota untuk melihat, maka apakah yang dia akan nampak? Demikianlah orang yang tidak mempunyai perasaan takut terhadap Allah Ta'ala, maka bagaimana mungkin dia akan menghiraukan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kedua, dan mereka solah. Maksud daripada mereka solah ialah mengambil berat dan bersungguh-sungguh menunaikan solah dengan memberati segala adab dan syarat-syarat yang telah diterangkan secara terperinci dalam kitab Fadilat Solah. Dalam kitab itu telah dinukilkan kata-kata Saidina Abdullah bin Abbas bahawa maksud daripada mereka solah ialah melakukan rukuk dan sujud sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh menumpu kepada Allah Ta'ala dan menunaikan solah dengan khusyuk dan khuduk. Hadrat Qatadah pula berkata yang bahawa yang dimaksudkan dengan mendirikan solat ialah memelihara waktu-waktu solat dan mengambil wuduk serta melakukan rukuk dan sujud dengan sebaik-baiknya. Ketiga, dan mereka lah orang yang berjaya. Mendapat kejayaan ialah satu perkara yang hebat. Perkataan Al-Falah, berjaya, yang ada di mana-mana pun di dalam Al-Quran merangkumi makna kebaikan dan kejayaan dunia dan agama. Imam Rorib menulis bahawa yang dimaksudkan dengan kejayaan dunia ialah mendapat kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan-kebaikan itu kehidupan dunia menjadi lebih baik. Kebaikan-kebaikan itu ialah umur yang panjang, kekayaan dan kemuliaan. Sementara kejayaan akhirat pula ialah 4 perkara, iaitu nombor 1, bakok, keadaan kekal yang tidak mungkin ada kesudahan. Nombor 2, kaya yang tidak mungkin ada kemiskinan walau bayangannya sekalipun. Nombor 3, kemuliaan yang tidak mungkin ada sebarang bentuk kehinaan. Nombor 4, ilmu pengetahuan yang tidak mungkin bercampur kejahilan. Apabila berjaya disebut secara mutlak di dalam Al-Quran, maka ia merangkumi kejayaan dunia dan agama. Ayat 2. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah seseorang yang beriman kepada Allah SWT, hari akhirat, segala malaikat, segala kitab dan sekalian nabi, yang dia menginfakkan hartanya kerana cintanya kepada Allah Ta'ala, kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang terlantar dalam jalanan, kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memedahkan hamba-hamba abdi, dan dia menikah solat serta mengeluarkan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 177. Keterangan, Hadrat Qatadah berkata bahawa orang-orang Yahudi bersembahyang menghadap ke arah barat, sementara orang Nasrani punya bersembahyang menghadap ke arah timur. Atas keadaan itulah ayat ini telah diturunkan. Kenyataan yang sama telah dinukilkan daripada beberapa ulama lain juga. Imam Jassas menulis bahawa dalam ayat di atas dapat bangkangan terhadap golongan Yahudi dan Nasrani apabila mereka mempersoalkan tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Maka Allah Ta'ala telah menukar ayat ini yang menerangkan bahawa kebajikan itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tanpa sifat taat, menghadapkan muka ke timur dan barat tidak memberi apa-apa erti. Nombor 2, mendermanya seseorang akan hartanya kerana cinta kepada Allah Ta'ala membawa maksud bahawa seorang itu menginfakkan hartanya kepada perkara-perkara tersebut kerana cintanya kepada Allah Ta'ala dan untuk mendapatkan redaan Allah Ta'ala, bukannya kerana nama, kemasyhuran dan kemuliaan peribadi. Jika harta diinfakkan dengan niat buruk yang demikian itu, maka ia menepati pahala binasa dosa yang dapat. Harta telah habis diinfakkan namun bukan pahala yang dapat daripada Allah Ta'ala, sebaliknya dosa. Baginda SAW telah bersabda bahawa Allah Ta'ala tidak memandang rupa paras kamu dan tidak juga harta kamu, banyak mana yang telah diinfakkan, sebaliknya dia memerhatikan amalan dan hati kamu, yakni apakah niat dan tujuan kamu dalam menginfakkan harta kamu. Dalam sebuah hadis lagi, Nabi SAW telah bersabda, perkara yang aku sangat bimbangkan terhadap kamu ialah syirik kecil. Ada sahabat bertanya, apakah itu syirik kecil ya Rasulullah? Baginda SAW menjawab, melakukan amal untuk menunjuk-nunjuk. Dalam hadis-hadis banyak didapati amaran terhadap menginfakkan sesuatu dengan niat menunjuk-nunjuk yang akan dibentangkan dalam barang-barang yang akan datang. Terjemahan ayat dan penerangan di atas ialah untuk keadaan ayat. Wa atal mala ala hubbi.
Terjemahkan dengan mendemanya seseorang akan hartanya kerana cinta kepada Allah Ta'ala. Sebagai ulama menerjemah ayat wa atal mala ala hubih, kerana cinta untuk menginfakkan harta jalan Allah Ta'ala, yakni seorang itu berasa gembira atas apa-apa sahaja yang dia telah infakkan. Jangan pula setelah dia menginfakkan sesuatu kemudian dia berasa perit atas apa-apa yang dia telah infakkan. Kenapa saya infakkan? Saya telah melakukan sesuatu yang bodoh. Wang saya telah berkurangan dan lain-lain keluhan seumpamanya. Na'udzubillah besar. Banyak ulama pula menjemahkan wa atal mala ala hubih, walaupun dia mencintai harta itu, yakni walaupun dia mencintai harta itu, tetap dia menginfakkan hartanya itu di tempat-tempat tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ala hubih, cinta harta? Sedangkan setiap orang cinta harta. Baginda SAW bersabda, maksudnya ialah apabila kamu menginfakkan harta kamu, maka hati kamu mengiringi keperluan kamu sendiri dan timbul dalam hati kamu kebimbangan terhadap hajat dan keperluan kamu. Terfikir bahawa kamu akan hidup lama lagi. Nanti mungkin saya akan menghadapi apa-apa keperluan. Dalam sebuah hadis diwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, sedekah yang terbaik ialah kamu menginfakkan harta sewaktu kamu masih sihat, masih ada harapan akan hidup lama lagi di dunia. Jangan berlaku keadaan yang kamu selalu menangguh-nangguh untuk bersedekah sehingga nyawa sudah hampir melayang dan maut sudah hampir tiba, barulah kamu berkata, sekian banyak harta berikanlah kepada si Polan, sekian banyak diberikan kepada tempat sekian, sedangkan harta itu telah menjadi hak orang lain. Maksud hadis itu ialah apabila kamu sudah tidak ada harapan lagi terhadap kehidupan kamu sendiri dan sudah tidak ada kebimbangan lagi terhadap keperluan dan hajat kamu, maka mulalah kamu berkata sekian banyak diberikan kepada masjid sekian dan sekian banyak diberikan kepada madrasah sekian. Dan pada waktu saat itu, harta kamu itu seolah-olah telah menjadi milik waris-waris kamu. Keadaan kamu itu sama seperti seorang yang berkata kepada saudara maranya, kita akan buat majlis tahlil untuk almarhum Datuk di kedai kuih. Sedangkan masa hayat Datuk keinginannya tidak pernah dipenuhi. Selama masih ada hajat dan keperluan, tidak pula mendapat taufik untuk menginfakkan harta jalan Allah Ta'ala. Sedangkan apabila harta itu akan berpindah menjadi milik para waris, barulah kamu bersemangat untuk menginfakkannya di jalan Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah syariat kita yang suci telah menetapkan hukum bahawa sedekah serata hampir mati hanya akan terlaksana untuk 1/3 sahaja daripada jumlah keseluruhan harta. Jika ada siapa yang berwasiat untuk meninggalkan seluruh hartanya pada waktu demikian lalu dia meninggal dunia, maka tanpa keizinan daripada para waris, wasiatnya itu tidak akan terlaksana untuk bahagian harta yang lebih daripada 1/3. Itu dia harta dia untuk wasiat lain. Dalam ayat ini terdapat kenyataan bahawa harta hendaklah diinfakkan kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan lain-lain. Kenyataan ini telah disebut secara khusus dan kemudian zakat telah disebutkan secara berasingan. Daripada keadaan ini dapat kita ketahui bahawa infak-infak untuk anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu hendaklah dilakukan daripada harta lain selain daripada zakat. Keterangan lanjut tentang perkara ini akan datang pada hadis nombor 1 nanti. Ayat 3. Dan infakkanlah apa-apa yang ada pada kamu di jalan Allah Ta'ala dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu dengan tangan-tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala infak dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Surah Al-Baqarah ayat 195. Keterangan Sayyidina Huzaifah radhiyallahu berkata bahawa mencapakkan diri kamu dengan tangan-tangan kamu sendiri ke dalam kebinasaan adalah dengan tidak menginfakkan harta jalan Allah Ta'ala kerana takut dan bimbang akan kemiskinan. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa seorang yang terbunuh jalan Allah Ta'ala bukanlah bererti dia mencapakkan dirinya dalam kebinasaan. Sebaliknya, mencapakkan diri dalam kebinasaan adalah berhenti daripada menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Hadrat Dahhak bin Jubair berkata bahawa golongan Ansar selalu menginfakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala dan selalu juga mereka bersedekah. Pada suatu tahun kemarau telah berlaku, lalu datang sangkaan-sangkaan yang tidak elok. Dalam hati mereka. Lantas mereka berhenti daripada menginfakkan harta jalan Allah Ta'ala. Atas keadaan itulah ayat yang mulia ini telah diturunkan. Hadrat Aslam
berkata bahawa kami telah menyertai peperangan Konstantiniah. Kumpulan yang sangat besar daripada orang kafir telah datang untuk menentang. Seorang lelaki daripada kalangan tentera Islam telah masuk menyerbu ke dalam barisan mereka dengan pedang terhunus. Lantas ada daripada kalangan orang Islam yang meneriak bahawa lelaki itu telah mencapakkan dirinya dalam kebinasaan. Sayyidina Abu Ayyub Ansari turut menyertai perang itu. Beliau telah bangun berdiri lalu berkata, itu bukanlah mencapakkan diri dalam kebinasaan. Kamu menyatakan makna ayat itu sedemikian, sedangkan ayat itu telah turun berkenaan kami. Keadaan sebenarnya ialah apabila Islam mula tersebar dan telah lahir ramai pembela Islam, maka ada dalam kalangan kami orang Ansar yang secara diam-diam berpandangan bahawa sekarang ini sebenarnya Allah Ta'ala sudah memberi kemenangan pada agama Islam dan telah wujud ramai orang yang bersedia untuk membantu agama dalam kalangan orang Islam. Oleh kerana sekian lama tidak dapat memberi perhatian pada harta benda, kebun dan lain-lain, maka ia telah rosak dan musnah. Maka kami akan tengok dan ambil tahu untuk membaik pulih kebun dan harta kami itu. Oleh sebab fikiran yang sedemikianlah ayat yang mulia ini telah diturunkan. Mencampakkan diri dalam kebinasaan ialah sibuk dalam membaik pulih harta lalu meninggalkan jihad di jalan Allah Taala. Ayat 4. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan infakkan, demakan. Katakanlah, demakanlah al-afwa, al-afu, yakni apa-apa yang lebih daripada keperluan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 219. Terangan, harta itu hanyalah untuk diinfakkan. Simpanlah sebanyak yang kamu perlu, selebihnya hendaklah kamu infakkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa apa-apa yang berbaki daripada perbelanjaan untuk ahli keluarga itulah yang dinamakan al-afu. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, wahai anak Adam, infakkanlah apa-apa sahaja yang lebih daripada keperluan kamu. Demikian itu lebih baik bagi kamu. Jika kamu tahan harta kamu, yakni tidak menginfakkannya, maka itu adalah buruk bagi kamu. Apa-apa yang disimpan sekadar keperluan, maka ia tidak dicela. Mulakanlah infak kamu ke atas kaum keluarga kamu. Tangan di atas, yakni tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan di bawah, yakni tangan yang dihulu untuk menerima pemberian. Dinukilkan juga daripada Hadrat Atta bahawa beliau berkata yang dimaksudkan dengan al-afu ialah apa-apa yang lebih daripada keperluan. Dan Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa pada suatu kali Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang memiliki binatang tunggangan yang lebih, hendaklah dia berikan kepada orang lain yang tidak memiliki binatang tunggangan. Sesiapa yang memiliki bekalan yang lebih, hendaklah dia berikan kepada orang lain yang tidak mempunyai bekalan. Baginda SAW begitu bersungguh-sungguh dalam membuat kenyataan itu sehingga kami mula menyangka bahawa seseorang itu tidak mempunyai apa-apa hak terhadap hartanya sendiri yang sudah melebihi keperluannya. Sebenarnya inilah dia tahap darjah kesempurnaan, iaitu apa-apa sahaja yang lebih daripada keperluan sebenar seseorang hanyalah untuk diinfakkan, bukan untuk dikumpul dan disimpan. Sesetengah ulama pula menerjemahkan al-afu sebagai mudah, yakni sebanyak mana seorang itu boleh menginfakkan dengan mudah, iaitu dengan menginfakkan harta tidaklah sampai diri sendiri susah di dunia dan terlibat dalam masalah-masalah hidup dunia, dan tidak juga kerana membiarkan hak orang lain tidak ditunaikan lalu diri sendiri akan susah di akhirat dan terlibat dengan azab dan balasan. Diwakilkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas ada mengatakan bahawa ada orang yang sering bersedekah sehingga makanan untuk dirinya sendiri pun tidak disimpan, sehingga orang lain pula yang harus memberi sedekah padanya. Disebabkan keadaan inilah ayat tersebut telah diturunkan. So bersedekahlah berpada-pada, jangan sampai menyusahkan diri sendiri. Dan Abu Sa'id Khudri berkata bahawa ada seorang lelaki masuk ke masjid. Melihat keadaannya, Nabi SAW telah menyuruh para malaikat untuk menyumbangkan pakaian mereka. Lalu banyak pakaian telah terkumpul untuk didermakan. Rasulullah SAW telah mengambil 2 helai daripada pakaian itu lalu diberikan kepada lelaki tersebut. Selepas itu sekali lagi baginda SAW telah menggalakkan orang ramai untuk sedekah. Lantas orang ramai pun telah memberi harta mereka sebagai sedekah, dan lelaki tadi pun telah memberi salah satu daripada 2 helai pakaian yang telah diberikan padanya. Melihat itu, baginda SAW telah menzahirkan kemarahan baginda SAW lalu mengambilkan semula pakaiannya itu. Boleh sampai menyusahkan diri sendiri kan. Dah bagi sedekah tak ambil lah, terima. Dalam Al-Quran
di dalam Al-Quran memang terdapat juga ayat memberi galakkan untuk menginfakkan harta walaupun dalam keadaan berhajat. Namun galakkan sedemikian adalah hanya untuk orang-orang yang dapat menanggungnya dengan gembira. Sememangnya kepentingan akhirat telah mengatasi kepentingan dunia dalam hati mereka. Yang ini akan dibincangkan dengan terperinci di bawah ayat ke-28. Ayat 5. Siapakah orang yang mahu memberi hutang kepada Allah Ta'ala sebagai hutang yang baik, yang ikhlas, supaya Allah Ta'ala melipat gandakan balasannya. Melipat gandakan balasan dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah Allah Ta'ala jualah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu suruh dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Keterangan menginfakkan harta jalan Allah Ta'ala dikatakan sebagai memberi hutang kepada Allah Ta'ala adalah kerana sebagaimana hutang mesti ditunaikan dan dipulangkan, demikianlah ganjaran, balasan dan pahala infak di jalan Allah Ta'ala pasti akan didapati. Sayyidina Umar berkata bahawa yang dimaksudkan dengan memberi hutang kepada Allah Ta'ala ialah menginfakkan harta jalan Allah Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa apabila ayat ini telah diturunkan maka Sayyidina Abu Dahdah Ansari radhiyallahu anhu telah pergi berjumpa Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah meminta untuk berhutang kepada kita." Baginda SAW menjawab, "Ya, bahkan." Dia berkata, "Hulurkan tangan tuan supaya saya dapat bersumpah setia dengan tuan." Dan baginda SAW menghulur tangannya. Sayyidina Abu Dahdah telah memegang tangan Nabi SAW untuk bersumpah setia sambil berkata, "Ya Rasulullah, kebun saya ini saya telah hutangkan kepada Allah Ta'ala. Dalam kebun beliau terdapat 600 batang pokok kurma dan dalam kebun itulah anak dan isteri beliau tinggal." Beliau bangun dari majlis Nabi SAW lalu pergi ke kebunnya dan memanggil isterinya Ummu Dahdah radhiyallahu anha. "Keluarlah kamu dari kebun ini, sungguhnya aku telah beri kebun ini kepada Tuhanku." Dalam hadis yang lain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda SAW telah membagi-bagi kebun itu kepada beberapa orang anak yatim. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahawa bila ayat ini turun, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha." Siapa yang melakukan satu kebaikan maka baginya 10 ganjaran. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, tambahkanlah ganjaran untuk umatku lebih daripada itu." Selepas itu ayat ini telah diturunkan. "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Jika orangnya yang mahu memberi hutang kepada Allah Ta'ala sebagai hutang yang baik, yang ikhlas. Rasulullah SAW berdoa sekali lagi, "Ya Allah, tambahkanlah ganjaran untuk umatku." Kemudian turun ayat, "Mathalul ladzina yunfikun." Keterangan tentang ayat ini akan datang pada ayat nombor 7 nanti. Lantas baginda SAW berdoa lagi, "Ya Allah, tambahkanlah ganjaran untuk umatku." Lantaran doa tersebut, ayat ini telah diturunkan. "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang mafhumnya lebih kurang, untuk orang-orang yang bersabar akan diberi ganjaran sepenuh-penuhnya yang di luar jangkauan dan di luar kemampuan untuk dikira. Nyatakan dalam sebuah hadis bahawa seorang malaikat membuat seruan, "Apakah yang pada hari ini bersedia untuk memberi hutang dan besok dia mengambil balasannya sepenuh-penuhnya?" Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, simpanlah khazanah harta kamu sebagai hak amanah di sisiku. Tidak dikhawatiri bahawa ia mungkin akan terbakar, tenggelam atau dicuri. Aku pasti akan mengembalikannya kepada kamu pada waktu kamu sangat-sangat memerlukannya." Ayat 6. "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la yab'un fi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Ayat 6. "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian daripada apa-apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli pada hari itu, dan tidak ada kawan teman yang boleh memberi manfaat, serta tidak ada pertolongan syafaat tanpa izin Allah Ta'ala, dan orang kafir itulah orang yang zalim." Surah Al-Baqarah ayat 254. Terangan pada hari kiamat itu tidak ada sebarang jual beli, iaitu tiada siapa boleh membeli pahala orang lain
Tidak ada persahabatan yang dengan perhubungan sebatan itu seorang boleh meminta pahala daripada sahabatnya. Tiada sesiapa pun yang memiliki hak untuk memberi syafaat tanpa izin Allah Taala, yakni seorang itu tidak boleh pandai-pandai memujuk dan merayu Allah Taala untuk mensyafaati orang lain. Ringkasnya, pada hari tersebut, sebanyak mana pun asbab yang membolehkan seorang mendapat bantuan daripada orang lain akan hilang. Untuk menghadapi hari yang demikianlah kita harus melakukan sesuatu pada hari ini. Apa-apa yang hendak disemai-semailah sekarang, kerana hari tersebut hanyalah hari untuk menuai. Apa-apa yang telah disemai sahaja yang akan dapat dituai, sama ada biji atau bunga, ataupun duri atau kayu yang hanya layak dibuat bahan bakar. Setiap orang renungkanlah apakah yang sedang disemaikan. Ayat 7. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mil atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingkan derma orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah SWT, yakni pada jalan kebaikan, adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menyebabkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Maka daripada satu biji benih akan mendapat 700 biji ring. Dan ingatlah, Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala maha luas rahmat kurniaannya. Jadi yang kurang dalam khazanahnya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Yakni dia sangat mengetahui keadaan niat orang-orang yang telah menginfakkan harta mereka. Surah Al-Baqarah ayat 261. Sadaqallahul Azim.